Kita ni jangan cepat bersangka buruk hatta walau orang tu mati dalam keadaan yang subhanallah yang kita katakan mungkin mati su'ul khatimah. Kecuali memang ada jelas tanda-tanda su'ul khatimah. Itu bab lain, tu kita kena ngaji bab lain lah. Tapi apa jua kematian biasa, mati di atas katil yang tidak hatta walaupun perkataan yang tidak dapat disebut perkataan Allah sekalipun, maka kita kena sentiasa bersangka baik dengan umat Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi kalau ia berlaku dalam keadaan rohnya wangi, dia punya jasadnya wangi, kuburnya wangi. Kenapa tuan-tuan? Kerana keadaan roh memang disebutkan dalam hadis yang panjang, keadaan roh orang yang beriman dan orang yang kafir. Nabi sendiri membuat perumpamaan yang berbeza, di mana Nabi cerita orang beriman macam ni dia punya nasib dia, orang yang kafir pula begini nasib rohnya. Dalam hadis yang diriwayatkan, hadis yang panjang daripada Sayyidina Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, thumma qala sallallahu alaihi wasallam, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa ikbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, sekiranya kalau waktu saat dia nak berpisahnya daripada dunia dan waktu dia nak diterima ke alam akhirat, nak berpindah ke alam barzakh, maka akan turun nazala ilaihil malaikah, akan turun malaikat daripada langit, yang mana daripada dua kumpulan malaikat. Yang pertama malakul maut, yang kedua malaikat rahmat. Orang beriman wajib akan dikunjungi dua malaikat, iaitu malaikat maut, yang kedua malaikat rahmat. Dan apa sifat malaikat tu? Bidul wujuhi ka'anna wujuhahum asyams. Nabi sebut dengan jelas, wajah malaikat itu putih bercahaya seumpama cahaya matahari. Masya Allah. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Dan Nabi sebut ada dua yang ada pada malaikat rahmat itu, yang membawa untuk dikurniakan kepada roh orang beriman. Yang pertama, kain kafan yang dibuat khas daripada syurga, datang daripada syurga. Wa hanutum min hanutil jannah. Yang kedua pula, wangian daripada wangian dalam syurga. Jadi mustahil tak tuan-tuan, orang beriman, kalau Allah izinkan untuk orang beriman yang lain bau roh dia, nescaya dia akan dapat bau wangi-wangian.